Okey tuan, untuk rebate bulan Jun 2026 Honda, saya Ahmad Autos ni. Kalau ada banyak nak tanya, boleh tanya dalam TikTok live kita lah. Ahmad Auto 2020. Telegram Ahmad Auto 2020. Keretaahmad.com website saya. Ada link tree sana. Okey, sini untuk Honda ni, kita ada rebate dan juga commission. Ini rebate official je saya bagi. Yang commission extra tu semua boleh PM saya ataupun tunggu dalam TikTok live nanti lah. Kita akan cerita. Right. Kalau betul tuan, waktu terdekat confirm nak beli, boleh WhatsApp saya Okey, so boleh contact saya. Okey, 07633333676 ni. Datang ni nombor handphone saya ni. Okey, kita tengok. Kita tak banyak cerita ni, kita akan cerita sebersikit saja. Yang lain monthly payment tu tunggu dalam TikTok live ni, awak boleh tanyalah macam-macam. Okey, so City Sedan S promo dengan rebate 8,000, E promo dengan rebate 10,000 tambah 7,000 lagi. VRS Petrol rebate dia 10,000 tambah 8,000. Okey, tu yang claims double bonanza lah. Kalau RS Hybrid, dia rebate dia 8,000 tambah 2,000 hybrid insentif. Tu untuk City Sedan. Okey lah, untuk City Hatchback pula. Kalau tak faham, tanya. City Hatchback SEVRS petrol semua datang dengan 6,000 tambah 2,000 rebate. H2H. H2H. Mana kalau ada kereta Honda apa semua tu, boleh lah. Extra rebate lagi kalau relatif kereta Honda. Subject to Honda approval lah. Kalau dan lagi satu City Hybrid RS dan hatchback RS hatchback yang RS hybrid kan. SUV lah Pro rebate dia 6,000 tambah lagi 2,000 hybrid insentif tambah lagi 2,000 H2H Honda to Honda lah. Kalau ada kereta Honda untuk Honda apa. Okay, WRV pula SEV RS semua datang dengan 9,000 tambah lagi 2,000 H2H Honda to Honda offer. So boleh tengok kat sini tak faham boleh ulang balik lah video ni. Boleh tanya saya dalam TikTok live nanti Baik, ataupun komen kat bawah ni. Okey ni yang lain pula, model lain untuk Honda Sebab dia terlalu banyak, dia punya pening, dia punya rebate tu jadi pening. Jadi saya tak boleh nak tambah satu persatu model, jadi korang kena tanya tu mungkin kalau waktu detail terdekat join live kita lah kat TikTok nanti. Ya, ataupun komen kat bawah ni kan. Kalau waktu terdekat confirm nak belilah. Yang penting tu kalau betul nak beli tu kena survey kat mana showroom terdekat dulu. Dah tengok offer dapat tu, lepas tu counter offer datang dekat saya balik tengok offer kita. Okey, HRV S dengan E petrol dan S dan E yang enjin petrol lah, rebate dia 6,000 tambah 2,000 H2H lah kalau HRV yang V-Spec yang tak ada 300cc degree camera ni masalah juga Honda ni. Dia tak bagi 300cc degree camera, jadi orang cari apa ni model lain lah. Itu yang menyebabkan dia slow sikit kan. Tapi tak apalah. Apa yang dia offer ni tulisan saya cakap sebab apa Honda ni dia jadi slow sebab dia kedekut spec. Dia ingat dia still lagi king. Padahal kereta-kereta lain dah banyak masuk kan. So V-Spec ni yang tak ada reverse 300cc degree camera ni, petrol dia yang petrol rebate dia 10,000 tambah dengan 2,000 lagi H2H. V yang ada 300cc degree camera, dia ada 6,000 tambah 2,000 H2H. RS Hybrid, HRV RS Hybrid pula yang tak ada 300cc camera, 11,000 tambah 2,000 hybrid insentif tambah lagi H2H. 2,000 mana Honda ke Honda lah So RS Hybrid pula, HRV RS Hybrid dia ada yang ada 300cc degree camera HRV Dia ada 7,000 tambah 2,000 hybrid insentif tambah lagi 2,000 H2H. Kita bukan bagi rebate ni je bang, kita bagi commission lagi extra. Maknanya you kalau waktu terdekat nak beli boleh beritahu kita lah. Kalau lambat lagi tu macam-macam nak tanya boleh tanya kat TikTok live kita. So untuk Civic pula E dan V promo dan rebate dia 8,000 tambah 2,000 H2H. RS Petro dia rebate dia 12,000 tambah 2,000 H2H Kalau Civic Hybrid EHEV dia 8,000 tambah lagi 2,000 hybrid insentif tambah lagi 2,000 H2H. Kalau untuk CRV, new CRV CRV E-Hybrid. E-Hybrid ni 5,000 tambah 2,000 tambah lagi 2,000. 5,000 tambah 2,000 hybrid insentif tambah lagi 2,000 H2H. Honda ke Honda. Kalau V Turbo, rebate dia 7,000 tambah lagi 2,000 H2H. Honda ke Honda. Honda ke Honda ni, motor Honda pun dia boleh dapat lah. Apa saja kenderaan Honda. Relatif ke apa, subject to Honda approval lah. RS Hybrid. Dia promo rebate 5,000 tambah dengan 2,000 tambah lagi 2,000. 5,000 kan dia promo hybrid dia. Lepas tu tambah lagi 2,000 hybrid insentif. Tambah lagi 2,000 H2H. Mana 3 rebate lah. Rebate biasa, lepas tu tambah lagi commission yang kita akan bagi. Remarks ni, H2H ni, Honda ke Honda rebate ni relative or owner. Honda subject to Honda approval lah. City Sedan, City Hybrid, WRV, HRV, Civic dan CRV entitled untuk 2,000 lah.
Kalau hybrid incentive pula, dia only for hybrid model 2,000 extra rebate. So boleh tengok situ, boleh ulang 3-4 kali lah kalau tak faham. Dan dapatkan info dulu kat mana showroom terdekat apa. Lepas tu insyaAllah kalau dah tu kita akan bagi commission extra. Selain daripada rebate ni, kita akan bagi extra rebate untuk tuan-tuan. Okay, tadi saya cerita rebate dia kan. Rebate yang official lah. Of course, kita akan bagi extra rebate. Mana yang nak tahu tu, kena tengok kita TikTok live ataupun contact saya waktu terdekat confirm nak belilah. So, kita akan bagi juga free gift tinted discount voucher. Tinted discount voucher tu 500. Dashcam quarter ataupun reverse camera 4.3 inci ataupun car vacuum cleaner. Salah satu lah. Steering lock ataupun payung, which is semuanya unconvertible to cash. No for all in rebate. Kalau kita bagi maximum rebate, kita tak bagilah. So, kalau nak berurusan tu, kena cancel dengan salesman lain jika ada deal apa. Kalau tak, nanti kita tak boleh buat submit loan. Masalah kita nanti. Dia akan jadi buang masa dan kita akan macam-macam hal. Kena cancel dengan salesman lain sebelum berurusan kita. So, sini TikTok, FB page dan YouTube kita Ahmad Auto 2020. Website saya keretaahmad.com. Ada link tree sana. So, handphone saya 016-3333-676. Kita ada link tree dekat website saya keretaahmad.com. So, tu saja. Ada masalah nanti beritahu kita balik. InsyaAllah kita bagi offer the best untuk tuan-tuan.